30 minit pertama agak membosankan kerana terlalu banyak exposition dan terlalu... Alright, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di Powergam, iaitu filem The Running Man, sebuah filem lakonan Glenn Powell, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, ramai lagi, ada Colman Domingo lagi dan juga Josh Brolin. Basically, filem ni adalah filem arahan Edgar Wright yang pernah menghasilkan filem Scott Pilgrim vs. The World dan juga basically filem ni adalah sebuah filem dystopian kind of like action film. Dan filem ni basically mengisahkan tentang seorang bapa ni yang mengalami satu masalah di mana keluarga dia merupakan keluarga yang miskin dekat dunia dystopian ni, dan anak dia pula ada masalah kesihatan seperti tu dan ada kekangan kewangan. Dan suatu hari tu dia nampak ada satu iklan di mana satu game show ni, iaitu kalau kau survive for 30 hari daripada diburu oleh hunter ni, kau boleh menang 1 bilion, bukan 1 bilion, 1 million ke 1 bilion, 1 million ke 1 bilion tak. Tapi dia punya amount tu sangat tinggi lah, dan boleh bawa family dia ni keluar daripada kancah kemiskinan pun kan. Perkataan aku ni. So dia secara senyap-senyap, okay, tak bagi tahu wife dia untuk pergi untuk join The Running Man. So dalam game Running Man ni, kau kena survive setiap hari daripada diburu oleh hunter. Ada 5 hunter kan. So adakah dia berjaya untuk memenangi game ini? Kau kena tengok cerita The Running Man. Honestly, I didn't have any expectation. Aku tak adalah fan sangat Glenn Powell. Cuma aku ada expectation dari segi pengarahan lah daripada Edgar Wright kan. So adakah ia filem yang memang action packed? Kalau nak dibandingkan dengan filem previous yang aku tengok, iaitu Predator Badlands, I think like this is kind of like a toned down punya version of macam pernah tengok ni tak, Hunger Games, kind of like that kind of style lah. Cuma dia lebih ke arah action pack yang macam kau pernah tengok kan cerita Edgar Wright macam Scott Pilgrim tu, action dia macam tu. Dia bukanlah action, dia lebih main kepada angle kamera angle, dia lebih main peranan dalam filem berbanding filem-filem action yang lain. Cuma aku daripada awal lagi aku perasan wife aku bosan pada the first 30 minutes. I think 30 minit pertama agak membosankan kerana terlalu banyak exposition dan terlalu banyak explanation tentang the backstory of watak ni kan. So, sedangkan kita daripada awal kita nak kejar ni durasi 2 jam suku ni. Tapi sepanjang the first 30 minutes memang agak dry, dia memang agak slow sikit. Sampailah dia dah masuk ke game tu, dalam game tu memang baru rancak sikit. Adakah aku rasa ini filem yang one of the best films of 2025? No, tak. Dia bukan pada paras yang tu lah. Aku rasa dia lebih ke arah commercial film yang kau tengok untuk kau enjoy dan kau akan tengok few years later. Dia bukan filem yang kau akan bercerita banyak-banyak ke apa ke, tak ada. Dia punya konsep memang sama je dengan filem-filem action lain, which is kritikan sosial tentang perbezaan kasta, orang kaya dengan orang miskin, benda-benda macam tu memang ada. Dia memang basic formula of an action movie yang tentang orang miskin masuk game untuk memenangi jumlah duit yang besar, macam itulah. Dia tak ada benda yang special pun tentang filem ni, kecuali perspektif di mana watak tersebut merupakan aset. Dia orang bukan aim untuk bunuh watak utama tu, tapi untuk menaikkan rating show tu. So dia memang basically a showmanship. Macam aku tengok cerita The Boys jugalah. Benda bukan, diorang ni bukan superhero sangat kan, tapi diorang ni memang nak jual the product itself, bukannya nak selamatkan orang pun. So dalam gini bukannya nak menjadikan watak utama tu memenangi hadiah tu, tapi nak menaikkan rating game tu. So benda tu memang obvious dalam filem ni, memang sangat terang benderang disampaikan dalam filem ni. For me, aku tengok sekali kat program dan aku akan tunggu dekat streaming service, which is in few months mungkin akan masuk ke dalam streaming service. Dan kalau kau nak tengok streaming service, obviously tengok di Unify TV 2.0. Rating aku untuk filem The Running Man adalah sebanyak 3/5 bintang untuk filem The Running Man. It's a good movie untuk kau enjoy, tapi tak adalah filem yang kau akan bercakap banyak-banyak ke apa kan. Macam sekali tengok dah, lepas tu aku lupa kan. But anyway, apa pandangan guys tentang filem The Running Man? Kau boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang datang. Thank you.